Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Jalan Terus episod 04 dengan tagline kita Jalan Terus Sampai Jumpa Jalan bersama saya Peko dan saya Wong Kukuy. Dan hari ini akan menjadi host anda untuk episod 04. Ya, hari ini adalah satu episod 04 yang kita tak ada mana-mana guest, kita tak ada mana-mana tetamu. Di mana episod 04 ini kita akan membincangkan, mengulas isu-isu yang telah pun kita bincang pada episod 02 dan juga 03 pada tempoh hari. Episod 02 adalah episod kembalikan bola sepak kepada rakyat dan episod 03 adalah episod Akta Perhimpunan Aman. Jadi kedua-dua episod ini kita akan buat ulasan kita akan rangkumkan dan memberikan pendapat kita sendiri dalam scene aktivis, dalam scene mandiri ataupun mandiri sendiri, macam mana dan apa yang perlu dilakukan dengan isu-isu yang berlaku ini. Okey Wong, apa khabar Wong? Sihat Wong? Kurang sehat sebenarnya Peko. Kurang sihat? Nampak muka tak sihat tu. Sesama. Oh sesama Rasanya dari minggu lepas Wong sesama Itu boleh tu, dari ujung minggu lepas lagi. Mungkin cuaca kali ya Peko. Mungkin lah. Tapi Wong tak pergi klinik Tidak. Cuma sudah makan ubat, sudah rehat. Rehat pun sudah mendapat yang secukupnya. Tapi hidung masih tidak memberi kerjasama. Masih tak pergi kerja semua Tapi saya rasa Wong kena pergi lah. Sebab kalau Wong tak sihat nanti saya kena buat kerja seorang-seorang. Saya perlukan Wong Kukuy juga. So tolong Wong jaga kesihatan supaya saya tidak keseorangan. Peko sihat Peko? Alhamdulillah saya masih sihat. Cuma hari ni saya agak rushing sikit lah. Rasanya sikit. That's why di episod kali ni saya pakai topi. Biasa saya bagi buka rambut kan. Dia pakai pun just luar ni je. So Rushing jadi tidak sempat mau betulkan rambut, betulkan jet. betul. Nak betulkan rambut saya saja minimum 30 minit. Saya yang begini tidak sepanjang rambut Peko pun tidak memerlukan 30 minit lah. Sebab rambut kita lain Wong. Macam rambut Wong lurus. Rambut saya kan agak wavy sikit. So agak susah lah. Yang di sosial media dipanggil Abang Afro. Abang Afro. Ataupun Afro Boy ke Afro Man saya tengok kat TikTok. Okay Wong, sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut So sekarang World Cup dah sampai ke round 32 ataupun round 32 sudah. 32. Ini adalah kejap betul kalah masa. mati. Betul sekejap kan? Rasa macam baru semalam start kan? Macam baru semalam. Episod lepas tu kita baru tanya siapa mau sokong negara mana. Betul bro, betul. Sekarang sudah round ke berapa? 32. 32. Dan Messi pun dah mencipta sejarah sebanyak 19 jaringan gol sepanjang masa. Mesti Mandip happy. Mandip happy. Sebab kita punya guest sebelum ni penyokong Argentina. Dia suka. Sebab itu saya reply dia punya story. Messi dah top scorer. Tapi dia macam cuak sikit lah sebab Mbappe sedang mengejar kan. Tapi cakap Mandip, jangan risau Mandip. Messi always golden of all time. Sebab ada ura-ura yang saya dengar Ronaldo pun ada percubaan untuk mengejar skor juga. Betul tak Peko? Saya kurang mengikuti perkembangan bola sepak. Tapi ini ura-ura yang saya dengar. Betul ke tidak? Ura-ura itu kekal sebagai ura-ura je lah. Okay. Sebab dia rasanya dah macam seolah gagal untuk mengejar rekod Messi. Dan dia pun baru 2 gol saja. So, dalam FIFA ni? Dalam FIFA untuk season kali ni kan. So saya rasa tak sempat lah untuk dia kejar. Tapi mana nak tahu, miracle tu masih lagi ada. Tapi saya tak percaya yang Ronaldo boleh comeback. Sebab saya masih percaya Messi is a GOAT. Itu pandangan dia. Wong macam mana? Saya kurang ikut perkembangan bola sepak. Alright. Tapi saya tengok di social media posting Mandip sangat bergembira. Mandip ada post? Ada post di Facebook dan saya menumpang bahagia. Sebab Messi ni salah seorang pemain yang dikenali ramai di serata dunia. Jadi saya pun hanya menyokong tanpa ada sebab yang kukuh. Dan untuk pengetahuan juga, Messi baru sambut birthday-nya, ulang tahunnya yang ke-39 pada 24 Jun hari tu. 39? 39. Masih muda lagi rupanya. Muda. Siapa lagi muda? Messi 39 dah tua lah Wong. Muda lah kira 39. Saya sudah awal 30-an. Okay. Mana lagi muda? Messi atau Mbappe? Saya kurang, untuk penonton jangan kecam. Saya ini kurang ikut perkembangan bola sepak. Paling muda of course Mbappe lah. Mbappe tak saya 26-27 lah. Muda lagi? Muda lagi. Okay. 26-27 dah dekat pentas antarabangsa main bola barumkan nama negara. Saya masih di sini buat podcast Jalan Terus episod 04. Tapi 26-27 saya sudah turun ke jalan raya lah berdemonstrasi. Okay lah, itu kita dah turun jalan raya of course lah kan. Okay Wong, pagi ni juga kita akan ada episod yang, ada match yang begitu menarik antara Brazil dan Japan. Wong sokong mana? Soalan yang agak kontroversi. Kontroversi. Sebagai seorang yang tidak mengikuti perkembangan bola sepak, tapi
kalau ingat sebelum episod sebelum ni, saya mengatakan yang saya ingin melihat Brazil untuk menang World Cup. Jadi of course saya akan sokong Brazil lah. Ya. So Wong nak tengok Brazil menang World Cup, dan kalau Brazil menang, Brazil akan layak ke round of 16. Dan dia ada banyak lagi, round 16, quarter final, semi final, baru final. So perjalanan tu masih lagi panjang lah. Oh, masih panjang lagi. Masih panjang lagi. Kalau Peko sokong mana? Brazil dengan Jepun? Kalau match untuk Brazil dan Jepun, of course saya akan pilih Jepun lah. Asia for Asia. Okay. Saya tak dapat tengok Malaysia, saya dapat tengok Asia pun jadi lah. Jadi Jepun ni membawa kebanggaan Asia di pentas dunia bola sepak lah. Betul. Sebab kenapa saya Jepun? Jepun dah banyak tumbangkan gegasi-gegasi dunia. Contoh seperti England, apa lagi yang gegasi-gegasi England tak siap, France belum, tak ingat lah. Tapi ada beberapa lah. Germany pun dia dah kalahkan. Ada beberapa lagi lah. Saya takut kalau salah cakap nanti saya kena kecam lah dia. Saya cakap mana saya ingat je lah. Okay Wong. Okay Peko, since kita bercerita tentang World Cup ni kan, episod sebelum-sebelum ni seperti Peko sebutkan tadi, episod kita menceritakan tentang kembalikan bola sepak kepada rakyat. Mungkin Peko boleh ulas sedikit apa pendapatan Peko daripada perbincangan episod sebelum ni. Okey, episod kembalikan bola sepak kepada rakyat ini bagi saya adalah satu isu yang menarik. Topik yang menarik juga, episod yang menarik sebab kita tengok peminat bola sepak khususnya Ultras Malaya ada meletakkan demand-demand yang tertentu. Antaranya adalah menarik semula kerakyatan 7 pemain warisan. Okey, sedikit info. Kalau kita tengok isu pemasukan 7 pemain warisan ni, Malaysia, specifically FAM, Football Association of Malaysia, kena denda dalam berapa juta something like that. Bermakna pemalsuan dokumen tu sahih lah. Sahih. Oh, sahih. Di peringkat antarabangsa, di FIFA sendiri ada Mahkamah Sukan Antarabangsa, dan Mahkamah Sukan Antarabangsa mengatakan 7 pemain warisan itu dokumennya adalah palsu, dan Malaysia kena denda sebanyak 1.8 juta, dan 7 pemain tu setiap seorang kena denda sebanyak 10,500 seorang. Jadi Malaysia membayar denda tu menggunakan duit rakyat. Duit rakyat of course lah, duit mana lagi nak ambil kan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah isu ni masih lagi belum selesai. Okay, dah kena denda dan sampai sekarang masih senyap, tak ada apa-apa. Saya rasa dah setahun dah sebenarnya. Dah setahun isu pemain warisan ni tiada jalan penyelesaian, tiada titik noktah tu dah ada. Memang kita dah kena denda, tapi sepatutnya bukan sampai situ saja. Dan mereka membayar, saya tak tahu dah bayar ke belum, tapi of course dibayar menggunakan duit rakyat lah. Jadi ianya didapati bersalah, dibayar denda, tapi 7 pemain tu masih lagi memegang kewarganegaraan Malaysia. Yes. 7 pemain warisan ni, mereka masih lagi memegang IC Malaysia lah basically kan. Memang pegang IC Malaysia. Okey lah. AFC, Asia Football Confederation, something like that, mengatakan tak bersalah. Tapi FIFA kata bersalah. AFC kata mereka ini adalah pemain Malaysia yang sah. Tetapi FIFA kata mereka ini adalah pemain Malaysia yang tidak sah. Berlakunya pemalsuan dokumen. Itu yang menjadi konflik of interest sekarang ni. FIFA kata salah, AFC kata tak salah. Jadi 7 pemain tu boleh main di peringkat domestik, iaitu dalam game-game yang ada dalam Malaysia, tapi tidak boleh main di peringkat antarabangsa. Adakah begitu? Tak. Dia didenda dan tak boleh main langsung selama 10 ke 11 bulan ke setahun, lebih kurang macam tu, saya tak ingat lah. Tapi dalam lingkungan itulah diorang didenda dan tak boleh main langsung. Dan ada yang pemain-pemain yang dulu bermain di top tier league, antaranya Facundo Carques bermain di La Liga, kelab apa saya tak ingat. Itu antara top tier dalam liga bola sepak dunia di Sepanyol. Antara liga yang kompetitif juga. You need to bersaing dengan Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Real Sociedad. Tapi akhirnya kariernya dia tu terpaksa digantung selama setahun dan dia dibuang dari kelab. Sebab tak dapat main, nak simpan buat apa lagi kan. So macam itulah situasi diorang sekarang. Diorang tak boleh main, diorang didenda sebanyak 10,500 dan Malaysia kena bayar sebanyak 1.8 juta, 5 juta sampai like that. Saya ingat lagi Peko, masa isu 7 pemain ni diberikan kewarganegaraan, tapi sebelum di peringkat awal tu belum lagi kecoh tentang pemalsuan dokumen.
kalau kita lihat isu pemain bola sepak diberikan kewarganegaraan, isu ni sudah isu lama, bukannya isu yang baru timbul semalam. Betul. Dan ada portal berita kontak saya, tanya pendapat dan komen. Komen saya ketika itu, saya katakan Apa yang ditanya saya? tentang 7 pemain diberikan kewarganegaraan, sedangkan ramai lagi anak-anak Malaysia yang keciciran dokumen tidak dapat akses kepada kewarganegaraan. Jadi saya dikontak untuk memberi komen tentang isu itu. Dan komen saya pada ketika itu, kena faham konteksnya, isu pemalsuan dokumen ni belum lagi kecoh, belum kecoh kan. Dan komen saya mudah, jika pemain bola sepak ni layak diberikan kewarganegaraan melalui peruntukan undang-undang, hanya kerana mereka dapat contribute kepada negara, ialah main bola kan, membawa nama Malaysia ke peringkat antarabangsa dan sebagainya, saya tidak masalah. Jadi buat jugalah audition kepada stateless kan. Audition tengok siapa yang ada potensi boleh Macam main bola. macam masuk Akademi Fantasia dia audition. Kalau itulah kelayakannya, kalau itulah alasan kerajaan kan, mengatakan kita beri kewarganegaraan sebab mereka mewakili Malaysia main bola sepak dan mengharumkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa, dan buatlah kepada anak-anak Malaysia yang tidak mempunyai kewarganegaraan ni. Betul. Ataupun beri mereka training yang khusus untuk bermain bola sepak supaya boleh mengharumkan nama negara, dan berikan mereka kewarganegaraan. Betul. Setuju. Kalau itulah syaratnya kan, bagi saya tidak masalah. Betul. Dan sebenarnya saya pun setuju dengan Wong. Bukan saja setuju dengan Wong, dan saya pun setuju di mana kalau Malaysia memerlukan pemain warisan untuk layak ke Piala Dunia, saya tak ada masalah benda tu. Sebab kita kena sedar, juara-juara dunia seperti France, kita ambil contoh, walaupun saya tahu ada orang yang tak setuju dengan statement saya ni, tapi nak atau tak nak, kita kena sedar Mbappe bukannya asal-usul France. Olise bukan asal-usul France. Ramai pemain-pemain France yang menjadi gergasi Piala Dunia sekarang, dari tahun 2018 hingga 2026, majority of the team bukannya pemain original Perancis. Ada yang dari Morocco, ada yang dari negara lain-lain yang datangnya jadi pemain warisan ataupun naturalisasi di Malaysia. Dan saya setuju, kalaulah anak-anak yang keciciran dokumen ini perlu dinaturalisasikan, tapi tak boleh tak naturalisasi ni untuk orang yang ada negara je. Okeylah, perlu diwarisankan ataupun apa-apa sajalah kan. Buat, tak ada masalah sekiranya dia berbakat. Macam Facundo Garcia apa semua ni, sekiranya mereka betul adalah pemain warisan, buat, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai menipu, melampau lah menipu. Tapi kalau kita tengok balik dulu, di zaman sebelum kerajaan Pakatan Harapan, masa Barisan Nasional, isu ni sudah timbul. Tapi tidak sampailah ada isu pemalsuan dokumen, kalau saya tidak silapkan. Dan yang champion membangkang terhadap isu naturalisasi kepada pemain-pemain bola ni adalah Pakatan Harapan semasa mereka di kerusi pembangkang. Dan ada berapa ahli parlimen yang sekarang berada di dalam kabinet kerajaan yang membangkang ketika itu. Saya tidak perlu sebut nama lah kan. Siapa makan cili dah lah terasa pedas. Tapi apabila sekarang diorang berada di barisan kabinet, tampuk kekuasaan. Bila isu ni bukan hanya naturalisasi, sehingga ada isu pemalsuan dokumen, mereka senyap. Dan seperti yang Peko sebut tadi, isu ni tidak ada jalan penyelesaian. Betul. Dan tergantung sepi. Begitu. Senyap 1000 bahasa. Jadi saya melihat juga di sini adalah satu hipokrasi di pemerintahan Madani lah. Dan benda tu memang saya setuju lah. Sebab ni bukan apa tau. Anwar Ibrahim ada respon mengenai isu ini. Hanayo pun ada respon mengenai isu ini sewaktu dia Menteri Belia dan Sukan pada waktu itu. Dan yang menariknya, ini saya rasa menarik dan kelakar lah, Saifuddin Nasution pun ada respon mengenai isu ni. Dia yang meluluskan orang bagi IC kepada 7 pemwarisan ni. Kelulusan itu diambil kurang ke dalam tempoh masa 1 hari untuk bagi diorang IC. Tapi bila kita minta kerajaan ambil tindakan, Saifuddin Nasution kata, kita perlu menghormati proses-prosesnya dan sebagainya. I was like, kau bagi IC senang-senang kurang dari masa sehari. Masa sehari kau boleh bagi IC. Saya 16 tahun Peko. 16 tahun. 16 kau tahun. nak bagi IC dekat dia 16 Itu pun kena pergi ke mahkamah. Kau nak bagi IC kat dia 16 tahun. Pemain 7 warisan tu kau bagi 1 masa hari. Bila kau nak tarik balik, kau perlukan proses.
apa benda sebenarnya? I was like macam mengarut lah benda ni kan. Dan betul lah, dia salah satu hipokrasi lah sebenarnya. Mungkin saya bersetuju sedikit dengan Saifuddin lah, mengatakan kita perlu menghormati proses undang-undang. Tapi isu dia sekarang ni, Peko, yang kita lihat, proses tu tidak berjalan. Exactly. Kalau betul proses tu berjalan, kita tidak ada masalah. Tapi proses tu tidak berjalan sudah sekian lama, sudah berbulan-bulan, hampir setahun kan. Jadi itulah isu dia kalau saya lihat. Berjalan ataupun tidak tu saya tak berani nak cakap lah, sebab ada report polis. Ada memang polis, pihak berkuasa sini ada beritahu ada laporan-laporan yang diterima even dari FAM itu sendiri. Tetapi laporan-laporan itu sehingga sekarang tidak didedahkan. Sebab katanya dah dikenal pasti siapa individu-individu tersebut, tapi individu itu tidak didedahkan dan juga laporan tu senyap sampai sekarang. Itu yang saya rasa di dalam kerajaan Madani ini, Anwar Ibrahim adalah seorang yang munafik lah. Lagi sekali saya ulangkan, Anwar Ibrahim adalah seorang munafik sebab dia dulu berjanji adalah untuk melawan rasuah dan korupsi, dan ini adalah salah satu bentuk korup yang dah menjejaskan imej negara. Sepatutnya perkara ini perlu dicantas dan dibantras dengan segera. Sebab kerajaan Madani kurang lagi 1 tahun je untuk jadi kerajaan. Bila lagi nak selesai benda ni? Boleh jadi selepas pembentangan bajet dibubarkan? Boleh jadi. Kebarangkalian lah. Kebarangkalian, kita tak tahu. Betul? So macam itulah ceritanya kan. Okay. So apa yang saya boleh kata di sini adalah diharapkan kerajaan Madani dapat untuk menyelesaikan isu ini dengan segera, supaya saya dapat melihat negara saya sendiri yang saya lahir di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur, main di pentas Piala Dunia. Sebab kita tengok negara-negara kecil, Cape Verde, Curaçao, yang penduduknya jauh lebih rendah, jauh lebih sikit berbanding Malaysia, dah main dekat World Cup. Cape Verde layak ke round of 32, seri dengan Portugal. Dan Malaysia pun pernah seri dengan Cape Verde lah. So kita sama level Portugal lah sebenarnya. Tapi Cape Verde dah sampai round of 32, Malaysia masih belum. Sedangkan Malaysia adalah sebuah negara yang membangun yang maju. Faham tak? So kenapa kita tak boleh nak layak ke Piala Dunia? So macam itulah saya harapkan. Jadi sebelum kita berehat 5 minit, last daripada Peko, saya mau tanya, adakah Peko melihat Malaysia mempunyai potensi menjadi tuan rumah FIFA di masa akan datang? Tuan rumah? Tuan rumah ni sebenarnya mungkin kalau mau masuk ke FIFA tu mungkin mustahil lah. Agak mustahil lah buat masa sekarang. Tapi untuk menjadi tuan rumah kepada FIFA, adakah Peko rasa ianya akan direalisasikan di masa hadapan? Saya rasa nak menjadi tuan rumah tu mungkin lah. Cara mudah kita nak masuk ke World Cup adalah melalui kita jadi tuan rumah. Oh ya? Boleh? Ya, kalau kita jadi tuan rumah, automatik kita layak Piala Dunia. Itu je sebenarnya kan. So saya rasa kalau boleh, sekiranya kita dapat sokongan dari kerajaan dan juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Mahkota Johor, iaitu TMJ lah kan. Sebab bagi saya TMJ ni adalah seorang yang bagus. Kita tengok bola sepak di Johor, dia membangun sampai boleh layak ke AFC Suku Akhir kan. Dia boleh bangun ke Johor. Dan why not kita bagi dia peluang untuk tabir bola sepak negara dan bagi TMJ bawa Malaysia ke Piala Dunia. Mungkin dia boleh kan, sebab dia pun ada sumber-sumber, dia ada boleh cari duit dan sebagainya. Give him a chance lah sepatutnya kan. Hopefully Hopefully mungkin dalam 20 tahun akan datang, kalau saya masih hidup lagi, saya ingin melihat yang FIFA World Cup tu Malaysia adalah tuan rumah. Hopefully. Okay. Semoga impian kita tercapai. Saya harap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor tengok kita punya podcast ni dan mungkin dia boleh mempertimbangkan idea kita ni lah. Okay, kita akan berjumpa di segmen seterusnya. Kita berehat sebentar. Ciao. Kembali kita ke segmen yang kedua selepas kita sudah berehat. Okay, Wang Kukui. Sekarang kita akan teruskan dengan segmen yang kedua mengenai Akta Perhimpunan Aman selepas kita dah berborak panjang tentang kembalikan bola sepak kepada rakyat. Okay, Wang. Tahun lepas, Amir Hadi ada menang kes di mahkamah mengenai Akta Perhimpunan Aman perkara 9/5. Jadi mungkin Wang boleh ceritakan apakah implikasinya ataupun update mengenai isu ni? Okay, Apeko. Sebelum tu kan, mungkin ramai yang tidak tahu macam mana sejarah Amir boleh mencabar Seksyen 9/5 Akta Perhimpunan Aman. Jadi pada 14 Ogos 2022, Amir telah pun menjadi sebahagian di dalam demonstrasi mana kapal LCS. Susulan demonstrasi tersebut, pada 26 Ogos 2022, Amir telah pun diheret ke mahkamah atas didakwa di bawah seksyen tersebut, iaitu gagal
mengumumkakan notis kepada pihak berkuasa untuk menganjurkan demonstrasi lah. Jadi yang lucunya di situ adalah demonstrasi adalah berkenaan dengan tuntutan mana kapal LCS. Isu kapal LCS sampai hari ini tidak selesai. Amir pula yang didakwa. Tapi kita tidak mau cerita tentang kapal LCS lah. Itu mungkin boleh di Kemudian hari ya. kemudian hari lah bersama dengan Zaid Amir. Hamidi. Zaid Hamidi boleh juga. Kita boleh jemput juga Zaid Hamidi kalau dia berminat kan. Sebab dia adalah salah seorang yang terlibat dengan isu LCS. kapal LCS. Jadi daripada tahun 2022 saya sendiri bersama dengan Amir ke mahkamah untuk menyatakan solidariti lah. Dan bermula di mahkamah section dan pada tahun 2024 selama hampir setahun lebih naik turun ke mahkamah, akhirnya mahkamah membenarkan untuk merujuk persoalan perlembagaan berkenaan pengesahan section 9/5 Akta Perhimpunan Aman tu ke Mahkamah Persekutuan. Sebab sebelum itu ada kes juga Nick Nazmi dan juga Yunus Warren di Mahkamah Rayuan mempunyai keputusan yang berbeza, iaitu kes Nick Nazmi kalau saya tidak silap tidak berperlembagaan dan kes Yunus Warren section 9/5 tu berperlembagaan. Jadi Amir membawa ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu Mahkamah Persekutuan. Dan pada 1 Julai 2025 kes Amir Hadi diketuai oleh Ketua Hakim Negara ketika itu, Tengku Maimun, bersama dengan 5 lagi panel hakim yang lainnya, sebulat suara bukan majoriti, sebulat suara bersetuju bahawa yang section 9/5 itu tidak berperlembagaan. Semua sekali setuju. Sebulat suara. Power Ada 5 panel hakim dan kelima-lima bersetuju bahawa yang undang-undang tu tidak berperlembagaan. Faham? Dalam bahasa mudanya Peko, ialah apa yang hakim katakan, yang hakim merasakan bahawa 9/5 ni adalah bersifat lebih kepada mengekang dan menghalang instead daripada mengawal perhimpunan tersebut. Jadi sebab tu kenapa para hakim mengeluarkan dengan keputusan tersebut lah. mengatakan itu tidak berperlembagaan lah. Ya, 9/5 ni adalah untuk kita perlu menghantar notis kan? yes, betul. Dan lebih spesifiknya lagi adalah hukuman. Hukuman jika gagal menghantar notis. Okey. Oh, alright. Dan kalau tidak silap saya hukumannya adalah RM10,000. Oh, banyak Ya. Okey. Dan undang-undang ni sekarang ni biarpun ianya tidak berperlembagaan, tapi undang-undang ni masih ada. Okey. Masih ada. Dan So masih boleh diguna pakai, tapi tidak boleh didakwah. Oh, okey. So maksudnya kalau kita hantar tak apa, tak hantar pun tak apa. Maknanya kalau kita tidak hantar notis, Ha? pihak polis masih lagi boleh panggil untuk buat siasatan di bawah akta tersebut, tapi tidak boleh ada pendakwaan. Sebab kalau diorang masukkan pendakwaan sekalipun, keputusan mahkamah pun sudah jelas. Oh. Serius ah? Ya, jadi itu yang isu dia sekarang. Sebab tu kenapa kita di sini dan Peko sendiri pun terlibat dalam sekretariat himpun untuk kita mendesak kerajaan untuk pindah. Sebab selain daripada Akta Perhimpunan Aman yang dikenali sebagai Akta 736, selain daripada 9/5 tu, kita ada juga lagi section 11, iaitu untuk meminta kebenaran daripada tuan tanah sebelum mengadakan perhimpunan. Oh. So maksudnya Jadi 95 tu hantar notis kepada pihak berkuasa, 11 tu adalah untuk minta kepada tuan tanah. Ya, Alright. kita kena memaklumkan. Okey. Lebih kurang macam some sort of notice lah. Okey. Untuk memaklumkan bahawa yang kita ingin menganjurkan demonstrasi di Mandiri sebagai contoh kan. Tapi kena maklumkan kepada Mandiri. Jadi kalau kita tengok timeline dia semasa kes Amir tengah berjalan di mahkamah, dan pada tahun 2025 Betul. ataupun kalau tak 2024 atau 2025 kita ada menganjurkan, bukan kita, Gerakan Mahasiswa ada menganjurkan demonstrasi rakyat benci rasuah 1.0 dan 2.0. 2025 awal tahun.
Awal tahun kan, Awal tahun. 2025. Jadi gerakan mahasiswa ada menganjurkan demonstrasi rakyat benci rasuah 1.0 dengan 2.0. Ketika itu demonstrasi itu berkumpul di Sogo dan berarak ke dataran. Betul? Betul. Jadi ada backlash mengatakan yang Sogo ni bukan tempat perhimpunan, bukan tempat untuk berhimpun. Nah, dia tempat orang awam dan sebagainya. Dan ianya dinyatakan dalam peruntukan Seksyen 11 tersebut. Tapi pada 13 Februari, jika saya tidak silap, tahun 2025, di sidang parlimen, Anwar Ibrahim sendiri mengatakan yang Seksyen 11 ni dimoratoriumkan. Moratorium tu apa? Maksudnya undang-undang ni buat sementara waktu tidak boleh diguna pakai sehingga ada pindaan dilakukan. Okey, faham. Jadi Anwar Ibrahim sudah umumkan yang Seksyen 11 ni dimoratoriumkan, bermakna segala perhimpunan tidak perlu ada pemakluman kepada pemilik permis ataupun tuan tanah lah. So maksudnya kalau orang nak demo Mandiri tu ikut orang lah, Mandiri tak boleh buat apa-apa lah. Yalah, diorang tidak perlu maklumkan kita lah, kan. Jadi itu salah satu dia yang dalam perbincangan pindaan akta perhimpunan aman ni. Okey, so maksudnya dari apa kes Amir Hadi tu implikasinya dah tak perlu hantar notis, dan sekarang Sekretariat Himpunan sedang mendesak supaya perlembagaan itu dipinda. Dalam masa yang sama, Anwar Ibrahim memberikan moratorium di mana kita tidak perlu memberitahu kepada pemilik premis untuk berhimpun, betul? Betul. So maksudnya kita boleh berhimpun lah. Kita boleh berhimpun, dan macam yang kita bincang hari itulah bersama dengan kawan kita Mandip kan. Kita sudah melalui banyak fasa. Dan notis ni, isu berkenaan notis ni diperdebatkan agak panjang. Notis pemakluman ni tidak semestinya dengan hantar surat kepada balai polis, sebab segala perhimpunan kita akan maklumkan di sosial media, kita akan mengadakan sidang media, itu adalah satu jenis notis. Cuma isunya sampai hari ini pihak polis yang ada interesting part, iaitu kita ada keluarkan snippet di sosial media. Betul. Kan Peko? Ada satu komen di Instagram. Di snippet yang mana itu? Yang latest. Yang the latest mana? The latest one. Jadi ada seorang ni komen di sosial media, nama dia Fizi Huzir. Dan kalau saya stalk account dia ni, dia ni adalah seorang anggota polis. Anggota polis. Saya tidak tahulah dia ni di balai mana, saya tidak tahu. Dan apa yang dia kata dalam komen? Komennya, semua tempat tumpuan himpunan ada pemiliknya. Bagaimana pula dengan hak asasi pemilik tempat itu? Adakah haknya dinafikan? Dan dengan mudah orang yang tidak dikenali memasuki kawasan ruang tempat itu tanpa kebenaran. Oh lama, salah lah tu, dah salah tu. Saya tidak melihat dia salah atau betul, Peko, tapi saya melihat ini adalah satu kegagalan pihak berkuasa, especially polis, memahami undang-undang ataupun update undang-undang terkini. Sebab kita sebut tadi, Seksyen 11 telah dimoratoriumkan. Kita tidak perlu lagi maklumkan kepada pemilik permis ataupun tuan tanah untuk mengadakan perhimpunan. Dan setiap himpunan dikawal selia oleh pihak penganjur bekerjasama dengan pihak berkuasa, iaitu pihak polis. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama untuk memastikan keamanan. Sudah namanya berhimpun, seperti mana dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 10/1, iaitu kita berhimpun secara aman tanpa senjata. Ini adalah satu proses dan hak demokratik kita sebagai rakyat dalam negara demokrasi. Jadi daripada komen tersebut ni, siapa nama dia tadi tu? Fizi apa dah? Fizi lah, saya ingat Fizi je. Saya ingin maklumkanlah kepada saudara Fizi Huzir ni dan juga seluruh pihak berkuasa, terutamanya PDRM, untuk mengambil tahu undang-undang dan update undang-undang masa kini supaya tidaklah dilihat sebagai, sepatutnya pihak berkuasa ni kena cakna dengan undang-undang supaya segala perhimpunan kita di masa akan datang boleh berjalan dengan lancar dan ada kerjasama yang baik antara pihak penganjur dan juga pihak berkuasa, polis. Jadi kita boleh lihat hari ini yang pindaan belum dilakukan dan Sekretariat Himpun
yang diterajui oleh beberapa organisasi termasuklah Mandiri, Bersih dan Suaram dan beberapa gerakan-gerakan mahasiswa seperti Liga Mahasiswa dan yang lain-lain bergiat aktif untuk mendesak kerajaan untuk pindah Akta Perhimpunan Aman ni seperti yang dijanjikan. Okey, faham. Jadi rangkumannya adalah notis dah tidak perlu. Kalau kita buat poster ataupun kenyataan ni pun dah kira, sidang media pun dah kira notis, dan mengenai keizinan tuan premis pun dah tidak perlu sebab telah pun dimoratoriumkan, dan itu adalah kerjasama antara pihak penganjur bersama pihak penguasa, bukan bersama parti politik tapi bersama-sama. Okey. Okey Wang, kita berehat sebentar lagi sekali sebab selepas ni kita ada tetamu kita yang mungkin sedikit khas dan special. Kontroversi sikit lah. Kontroversi sikit lah dia. Di segmen yang ketiga kita berehat dulu. Alright. Alright, kembali kita di segmen yang ketiga. Di mana segmen terakhir ni kita ada tetamu khas kita iaitu Hamdin Nordin, Presiden Liga Rakyat Demokratik. Okay, Hamdin, apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah. Okay. Hamdin ni bukan individu yang kontroversi kah? Kontroversi dan agak viral sebenarnya. Oh, agak viral. Sebab saya ingat ada gambar yang ikonik. Exactly. Di PWTC, Hamdin mengangkat plakat depan Azam Baki di satu acara anti rasuah. Kan? Dan gambar tu mengingatkan saya dengan seorang tokoh aktivis satu masa dulu. Siapa itu? Saudara Adam Adli. Oh. Sebiji babe, sebiji macam Adam Adli. Dan I think nanti Hamdin mungkin jadi menteri juga asalnya. Amin. Amin, insyaAllah. Amin. Okey Hamdin. Sedikit konteks, Hamdin Nordin ini dulu adalah seorang aktivis mahasiswa di Universiti Malaysia Sabah. Mungkin Hamdin boleh ceritakan, dulu Hamdin pernah dikena suap siasat oleh Perlembagaan Universiti Samtul Adik kan? Pejabat Penasihat. Pejabat Penasihat Undang-Undang. Kelakar kan? Itu nak buat kelakar ni. Pejabat Penasihat Undang-Undang. Mungkin Hamdin boleh kongsikan sedikit apa yang dikenakan sebagainya. Waktu itu 2024 kita tahu Universiti Malaysia Sabah dibelenggu dengan masalah air, yang mana masalah air ini bukan setakat membelenggu mahasiswa dalam kampus tapi juga membelenggu kebanyakan masyarakat di Sabah itu. Sebab Sabah ini memang kalau bukan masalah air, masalah jalan raya. Kalau bukan masalah jalan raya, masalah elektrik. Dan orang Sabah of course tahu perkara yang berlaku di Sabah kan. Jadi ketika itu saya datang ke satu perjumpaan bersama Jabatan Air Negeri Sabah. Ketika itu ada Ahli Parlimen Sepanggar, Mustafa Sakmut, yang merupakan timbalan Menteri Pendidikan Tinggi ketika itu. Jadi dia datang sekali, yang merupakan Ahli Parlimen Sepanggar, bersama di dalam perbincangan bersama Jabatan Air Negeri Sabah. Dan sebelum itu kita ada membuat satu himpunan demonstrasi. Demonstrasi Kami Mahu Air di hadapan Menteri Pendidikan Tinggi Zamri. Wah, ketika itu memang kecoh di seluruh Malaysia. Mungkin kawan-kawan di Semenanjung pun dapat tahu. Viral Hamdin, saya nampak tu video. Ya, dengan nyanyian-nyanyian yang dibuat ketika itu kan, yang selamat datang YB Menteri, kami tak mandi. Jadi lagu-lagu itu memang menggambarkan suasana bagaimana kehidupan mahasiswa ketika itu dan mendapat liputan media sangat besar sehingga menjadi perbincangan nasional. Dan ketika perhimpunan itu kita membawakan beberapa tuntutan, iaitu tuntutan yang pertama adalah kita mahukan pengurangan yuran sebanyak 10%. Sebab agak logik kan, kenapa kita perlu bayar yuran penuh di saat mahasiswa menghabiskan duit-duitnya untuk membeli air mineral. Untuk mandi menggunakan air mineral yang dibelikan. Mandi guna air mineral? Yes, mandi menggunakan air mineral. Ni benda yang agak normal di Sabah Peko. Normal di Sabah. Bukan hanya di UMS tapi di sekitar-sekitar Sepanggar tu memang terkenal dengan masalah air. Oh. Jadi sebab itu kita bawakan tuntutan untuk pengurangan yuran. Sekurang-kurangnya mampulah meringankan sedikit beban mahasiswa dan juga keluarga mahasiswa yang beryuran kan. Lagi-lagi mahasiswa yang bukan dari kalangan yang golongan kaya, golongan middle class ke atas dan sebagainya kan. Jadi ketika itu kita bawakan itu tuntutan yang pertama. Tuntutan yang kedua adalah kita mahu masalah di Universiti Malaysia Sabah ini diselesaikan sebelum buka semester hadapan. Dan yang ketiga, ketika itu ada peruntukan sebanyak 3 juta ringgit diberikan oleh Anwar Ibrahim kepada Universiti Malaysia Sabah untuk menyelesaikan isu Khusus dana tu khusus untuk UMS. Untuk menyelesaikan isu bukan air seluruh Sabah lah. Bukan, untuk UMS. Malangnya duit itu sudah habis, air masih tidak ada lagi. Habis dia guna untuk apa? Jadi sebab itu tuntutan kita menuntut untuk ada transparansi bagaimana duit itu digunakan. Oh, okay. Tapi UMS tidak mahu memberikan. Peruntukan tu sampai sekarang. Sorry peruntukan tu diberikan
sebelum atau selepas isu yang duit dijumpai oleh pengarah Jabatan Air? Selepas. Ya. Ah. Itu selepas. Jadi tuntutan yang kita bawakan lebih kurang pada bulan Januari 2024 kita bawakan tuntutan itu di depan Menteri Pendidikan Tinggi, tapi tidak ada respon langsung. Jadi apa yang saya buat, saya tuliskan tuntutan itu di kertas ketika perjumpaan bersama Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi dan juga bersama Jan, saya tuliskan di kertas tuntutan itu dan berikan kepada dia. Tetapi di luar setelah itu saya buat satu video, saya memberikan kertas itu dan saya ubah kertas itu kepada lukisan badak. Kau mau cakap Hamdin yang menteri ni badak lah, tidak mendengar suara rakyat. Ya, sudah tentu itu yang pertama. Dan itu memang keutamaan mesej yang kita mahu bawakan. Ini yang dinamakan satira politik kan. Apabila kita memberikan tuntutan kita tidak didengar, kita berikan satira supaya dia faham. Kalau tidak mau dengar, buat apa kami bagi tuntutan? Kami bagi lukisan badak. Jadi disebabkan itu, lukisan itu, saya dipanggil oleh Pejabat Penasihat Undang-Undang Universiti Malaysia Sabah untuk disoal siasat. Dia proceeding AUKU, dia akan soal siasat dahulu, kemudian diberikan kepada Naib Chancellor. Naib Chancellor yang akan putuskan sama ada akan pergi ke mahkamah atau tidak. Jadi selepas saya beri kerjasama penuh dalam soal siasat itu, dan akhirnya Naib Chancellor buat keputusan untuk saya tidak dikenakan apa-apa. Cuk, Hamdin bagi lukisan badak tu kan, adakah Hamdin stand sebagai seorang mahasiswa UMS ataupun bebas pada waktu itu? Bukan dia bagi, itu cuma satira di sosial media kan Hamdin. Oh, bukan bagi bayahan pun. Dalam kertas tu tulisan tuntutan. Okey. Tapi di sosial media di-upload adalah berbentuk dia kata satira. dia bagi benda macam benda tu. Bagi kertas tu sebab tidak dilihat kertas tu, jadi kertas tu macam perumpamaan lukisan badak. Okey. Sebabkan kalau kita bagi tuntutan pun tak didengar. Jadi lebih baik kita bagi lukisan badak. Sebab sesuai. Isu tidak silap saya Hamdin, Hamdin menggerakkan setelah sekian lama daripada zaman bersih, tidak ada demonstrasi di Sabah. Dan di Sabah ni tidak ada normalisasi berdemonstrasi. Dan ketika Hamdin berada menuntut pengajian di UMS dan Hamdin menggerakkan demonstrasi kami mau air Sabah, sehingga berkemah di depan PPNS, pejabat ketua menteri Sabah. Ini susulan daripada yang Hamdin sebutkan tadi itulah, sudah jumpa menteri dan sebagainya tapi tidak didengar, sehingga harus berkemping di depan pejabat ketua menteri. Dan sehingga hari ini tidak ada perkembangan tentang isu ini daripada pihak kerajaan. Dan macam balik yang saya sebut tadi, ada isu rasuah di sebalik semua isu tiada air ni. Bukan hanya di UMS, di Sepanggar, tapi di Sabah. Hampir seluruh pelosok Sabah. Dan kalau kita lihat pula dalam konteks pada hari ini, ada beberapa rakan-rakan mahasiswa menggerakkan isu rasuah di Sabah. Untuk menjelang di Gempur Rasuah Sabah 3.0. Sudah ada siri 1.0, 2.0 yang akan datang 3.0. Dan modus operandinya Hamdin masih sama lagi seperti mana yang kau dikenakan. Berapa yang saya dimaklumkan, 2 mahasiswa dikenakan AUKU. Mungkin Hamdin boleh ceritakan sikit, mungkin Hamdin ada dapat perkembangan kan tentang isu. Betul, ini agak menarik ya. Saya fikir bila kita menyebut tentang AUKU ini bukanlah digunakan untuk menakutkan kita yang bersuara sebenarnya. Sebab saya fikir itu kali pertama yang pasal badak itu. Kali kedua saya kena lagi sekali dipanggil. Dua kali kau kena? Saya dipanggil 2 kali. Kali kedua disebabkan tulisan saya mengkritik Naib Chancellor. Sebabkan ketika itu ada Menteri Besar Selangor datang ke UMS. Ya, sehari selepas Menteri Pendidikan Tinggi datang, Zamri. Okey. Dan dia berucap di sana, Alhamdulillah hari ini menteri tidak dinyanyikan dengan lagu. Dia kata macam tu. Dia kata dengan nada ketawa dan gelak. Ya, jadi sarkastik lah. Ya, kita rasa ini tindakan yang tidak ada empati kan. Engkau yang sepatutnya menjaga kebajikan mahasiswa, engkau gagal, malah engkau memperlekehkan gerakan mahasiswa yang mahu bercakap soal air, soal kegagalan kamu. Jadi saya keluarkan satu tulisan dan saya dipanggil lagi sekali. Cuma agak menariknya kali kedua ini saya tidak beri kerjasama. Saya tidak datang. Mungkin nanti saya boleh bagi screenshot chat apa jawapan saya. Saya cakap, kamu ni tiada kerja lain ke? Mahasiswa boleh baca buku, mahu belajar, boleh cuci kereta lagi daripada pergi tempat kamu ni. Jadi saya memang tolak ketika itu. Sebab kita fikir masa itu, saya berbincang dengan kawan-kawan mahasiswa bahawa kita mahu tengok sejauh mana mereka mampu kenakan kita dengan AUKU ni.
Dan kita bersedia untuk dibuang universiti ketika itu. Saya secara peribadi bersiap untuk dibuang universiti ketika itu. Dan kita mahu tahu sejauh mana. Dan akhirnya tidak ada apa-apa berlaku. Apabila saya menolak untuk bagi kerjasama, apabila saya menolak untuk hadir, tidak ada apa-apa berlaku sehinggalah saya Graduate. Dapat combo? Dah berapa tahun combo? Dah 2 tahun. 2 tahun, babe. Lama dah. Dah 2 tahun saya menamatkan pelajaran secara kepujian ya. Ya. Secara kepujian dan tamatlah zaman mahasiswa. Jadi sebab itu bila kita sebut tentang AUKU, saya fikir AUKU ini bukan alat untuk menakutkan kita yang bersuara. Mereka tahu yang kita ini kau tekanlah macam mana pun kita tetap bersuara. Kau tekanlah macam mana pun kita tetap bercakap tentang rasuah, tentang masalah air, tentang apa-apa yang memudaratkan dan memiskinkan masyarakat. Kita akan tetap bercakap. Tapi mereka menggunakan AUKU adalah untuk menakutkan mahasiswa lain daripada ikut dengan kita. Kalau kamu bersuara seperti mereka, kamu akan kena AUKU. Sebenarnya instrumen AUKU ini, saya punya analisa, digunakan untuk menakutkan orang lain. Bukan menakutkan aktivis itu sendiri. Supaya gerakan mahasiswa itu tidak berkembar. Betul. Okey, faham. Yeah. Dan tindakan yang dikenakan oleh mahasiswa dua orang tu, Fida dan Koyum tak salah saya, adakah akan diteruskan ataupun macam mana? Setakat ini diteruskan dan mereka memohon untuk ada persidangan berkaitan tentang isu ini bersama Pejabat Penasihat Undang-Undang pada 6 Julai. Sehari selepas himpunan Gempura Swasabah. Gempura Swasabah. Ini Hamdit dan juga Peko, ironinya kan, kalau macam saya sudah sebut tadi, pada 13 Februari 2024, kalau tidak silap, Anwar Ibrahim sudah ucapkan dalam parlimen yang Seksyen 11 Akta Penyempurnaan dimoratoriumkan, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berdemonstrasi jangan diambil tindakan. Jadi bermakna bahawa segala demonstrasi seperti Gempura Swasabah yang digerakkan oleh mahasiswa dan juga Bersih Sabah sendiri tidak sepatutnya diambil tindakan. Tapi UMS mengambil tindakan juga menggunakan AUKU, mengenakan dua rakan-rakan mahasiswa kita. Jadi di sini kita boleh lihat kan bagaimana kegagalan pihak berkuasa ataupun pihak universiti itu sendiri gagal memahami perkembangan undang-undang semasa. Dan agak berbahaya saya lihat dinamika gerakan mahasiswa di Sabah yang dikenakan AUKU ini. Kalau sebelum ini kalau kita lihat dalam Gempur Rasuah 2.0, ketika itu universiti mengeluarkan mereka akan mengenakan AUKU kepada mahasiswa. Tapi Anwar Ibrahim merespon jangan ambil tindakan apa-apa. Tetapi kali ini Anwar Ibrahim diam, mahasiswa diteruskan. Seolah-olah ada orang yang lebih besar dari Anwar Ibrahim ini. Yang sehingga universiti berani untuk meneruskan. Di sebalik Anwar Ibrahim lah. Yeah. Ada macam kata orang press. Dictate. Deep state something like that. Betul? Yeah. Dan adakah Gempur Rasuah Sabah 3 akan berlangsung walaupun ada sebab Gempur Rasuah Sabah dilakukan dan dilaksanakan oleh mahasiswa, betul? Adakah GRS 3 akan berlangsung ataupun macam mana? Ya, Gempur Rasuah Sabah 3.0 tetap akan berlangsung pada 4 Julai sehingga 5 Julai. Akan bermalam 1 malam. Tempatnya di Kota Kinabalu. Dan kita harap ya kawan-kawan di sini datang bersama untuk kita sokong gerakan anak muda, gerakan mahasiswa di Sabah. Ya. InsyaAllah kita akan beri sokongan yang penuh. Podcast Jalan Terus sentiasa memberi sokongan kepada gerakan mahasiswa, anak-anak muda dan rakyat Malaysia yang ingin berdemonstrasi. Dan GRS 3.0 ni juga ada tema dia ke? Apa yang nak disampaikan pada kali ini? Ya, untuk kali ini mesejnya jelas ya. Mesejnya jelas berbeza dengan sebelum-sebelum ini kerana kita sudah melihat bagaimana politik di Sabah yang secara amnya politik Malaysia melihat bahawa rasuah ini adalah perkara yang biasa sudah. Faham? Dan kalau kita nampak daripada report daripada Lawyer for Liberty, LFL, dia katakan bahawa isu rasuah yang melibatkan adun Sabah ini adalah isu terbesar dalam sejarah Malaysia. Isu yang terbesar. Rasuah yang paling kritikal lah. Paling kritikal. Wow. Kalau dikatakan nilainya sudah tentu 1 MDB, nilai yang terbesar kan. Tetapi dari kapasiti penglibatan ahli-ahli politik itu, Sabah ini yang paling terbesar. Jadi sebab itu kita fikir tidak ada cara lain lagi. Kita sudah menyatakan pandangan kita sudah menyatakan kritikan kita di media sosial, di forum-forum dan sebagainya, tapi tidak mahu didengar. Jadi tidak ada jalan lain lagi selain kita turun ke jalan dan menyatakan sikap kita terhadap isu ini. Dan lagi pelik, kelompok yang mengaku sebagai kelompok-kelompok reformis, yang kelompok-kelompok anti rasuah, Anwar Ibrahim Pakatan Harapan, yang sebelum ini bercakap melaungkan tidak akan berkompromi dengan perasuah dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di dalam pilihan raya negeri Sabah sebelum ini, kita nampak PH ini
Anwar Ibrahim ini terhege-hege untuk membuat pakatan bersama GRS. GRS adalah parti politik yang banyak terlibat daripada ahlinya yang terlibat dalam isu skandal rasuah Sabah. 13 orang. 13 orang. Yang baru didakwa 2 orang. Dan ironinya kan semasa isu 1MDB ni kalau kita lihat yang selain daripada Najib Razak, Joloh adalah orang yang terlibat secara langsung dan harus ditangkap dan disiasat. Dan macam-macam alasan yang diberikan oleh kerajaan dulu dan kini yang susah lah mau tangkap Joloh, tidak tahu dia di mana, dia di luar negara dan sebagainya. Tapi kita ada 13 adun yang masih ada yang di depan mata kita yang harus ditangkap dan disiasat. Itu pun kerajaan tidak boleh buat. Betul, malah dibagi jawatan dalam JLC. Dibagi jawatan. Bagi jawatan dalam JLC. Oh no. Okeylah. Apa yang kita boleh katakan di sini adalah AUKU atau University Coalition University adalah satu akta yang hanya untuk menakutkan mahasiswa supaya tidak terlibat dengan gerakan mahasiswa yang melawan pemerintah lah saya katakan. Dalam masa yang sama, gempur rasuah Sabah tetap akan berlangsung walaupun ada penganjurnya, mahasiswanya dikenakan tindakan AUKU pada 6 bulan 7. 6 bulan 7. Diharapkan gempur rasuah Sabah sentiasa berjalan dengan baik dan diharapkan Sabah ataupun kerajaan sekarang sebelum habis tempoh tunaikanlah janji anda sebagai satu kerajaan reformasi, khususnya Anwar Ibrahim yang dulunya kata hendak melawan korupsi, hendak melawan rasuah, tapi akhirnya anda mendiamkan diri seolah-olah tiada berlaku apa-apa. Betul. Dan saya rasa Peko mungkin di masa akan datang kita ada segmen yang khas bersama dengan rakan-rakan mahasiswa untuk membincangkan AUKU ni lebih mendalam. Ya, diharapkan mungkin kawan-kawan JRS Gempur Rasuah Sabah boleh datang ke sini untuk kita bincangkan dengan lebih detail. So terima kasih Hamdin atas masanya. Kita jumpa lain hari dan lain waktu. Assalamualaikum dan sampai jumpa.